untuk memenangi bab yang kelima. Jadi kita akan menanti pertarungan selepas ini yang akan membabitkan wakil Malaysia dan juga Filipina untuk bab yang ke-6. Rizal Jordan Top Team dikenalkan terlebih dahulu. Kononnya kita dapat menyaksikan Jordan Boy dan juga Nidal Mahmud akan bersama-sama dengan Rizal ataupun senang dikenali sebagai Jai. Kita dapat menyaksikan knockout yang pertama dalam wilayah pahlawan International Muay Thai Championship 2025 ini. Rizal mewakili Jordan Top Team GMT sudut merah. Namun lawan yang dihadapinya calang-calang individu memiliki berat bersama 59 kg, tapi 5 kg 5 cm lebih rendah dari Rizal. Representing the country of Philippines, Lion Nation MMA, present to you Kevin L. Conquero. Pencabar Rizal adalah Kevin L. Conquero dari Filipina, mewakili Lion Nation MMA. Jadi kita mencangkakan dia akan memiliki sepakan yang padu. Begitu juga dengan tumbukan boxing yang akan digunakan oleh Kevin dalam pertarungan ini. Seperti yang kita tahu, peserta daripada Filipina ini memangnya keras-keras. Mereka boleh dikatakan World Combat Hub. Tak kira boxing, kickboxing dan juga MMA juga. Ya. Jadi keduanya telah pun diperkenalkan. Mungkin di sini kita boleh dapat melihat Jai sedikit disadvantage dari segi pengalaman. Mungkin akibat mereka Jai ini sudah lama tidak berlawan. Ya. Dari segi fizikal dan susut tubuh, kelebihan sememangnya memihak kepada Kevin. Namun siapakah yang bijak untuk mengatur strategi sewaktu menyerang dan juga bertahan akan memberikan kelebihan untuk mereka. Kita mengharapkan itu yang dapat dipamerkan oleh Rizal GMT. Dari segi jangkauan, kelebihan 5 cm untuk Rizal berbanding Kevin. Namun itu bukan jaminan untuk Rizal mendapatkan kemenangan mudah dalam pertarungan ini. Ijam, saya menjangkakan mungkin ada knockdown dalam pertarungan ini. Tapi boleh saya katakan Jai one of the best Muay Thai fighter yang tertaring setara dengan Jordan Boy juga pada 3-4 tahun dahulu. Mungkin akibat banyak fokus kepada bisnes beliau, clothing brand beliau, di situ dia banyak tidak fokus kepada lawan. Tapi ini dikatakan comeback dia, di mana dia berlatih bersungguh-sungguh bersama tim JTT, Jordan Top Team untuk perlawanan ini. So mari kita lihat, mungkin Jai akan memberikan kejutan pada kita pada malam ini. Jadi profil kedua-dua petarung Muay antara Kevin dan juga Rizal yang mewakili pasukan masing-masing. Dan kita masih lagi berbaki 6 lagi redu. Sekarang anda menyaksikan perlawanan di antara yang berada di
Jadi kedua-duanya bersedia sebelum memulakan 3 minit yang pertama. Dari segi bahasa tubuh saya menjangkakan sedikit kelebihan dimiliki oleh Kelvin, kerana dia cukup tenang dalam perlawanan ini. Gaya boxing dari Kelvin. Rizal melakukan cross serangan pertamanya. Dia cuba mengacah, tetapi lihat bagaimana refleks yang baik dari Kelvin. Blok yang kemas dilakukan oleh Rizal. Gaya boxing dari Kelvin, apakah ia akan beri kelebihan untuk dia dalam standing fight ini? Kemas blocking dari Kelvin. Rizal menggunakan kelebihan ketinggiannya. Lihat bagaimana perang psikologi yang dilakukan oleh Rizal. Dia mengacah-ngacah. Dia lebih kepada perang psikologi yang dilakukan oleh Rizal ketika ini. Baik dari Rizal, dia dapat mengunci, namun tidak ada tindakan susulan, jadi referee terpaksa berhenti meleraikan kedua-duanya. Cubaan Rizal untuk mengenai tempat kick yang baik dari Kelvin. Jadi kita lihat Kevin juga agak berhati-hati ya. Dia tidak mahu tergesa-gesa melepaskan combo. Sebaliknya akan mengkaji terlebih dahulu untuk 3 minit yang pertama ini. Apakah kelebihan yang dimiliki oleh Rizal? Cubaan up kick cuba dilakukan oleh Kelvin. Combo baik dari Rizal, namun blocking yang baik juga dari Kelvin sebagai tindak balas respon dari petinju dari Filipina itu. Body shot yang baik dari Rizal. Body shot yang baik, tetapi Rizal harus juga perlu menjaga tangan kanannya di bahagian muka kerana counter Kelvin tangan kiri itu tepat tadi mengenai sasaran. Baik push kick dari Rizal. Itu juga dengan sepakan Kelvin. Masih lagi memastikan jarak yang sesuai sebelum lepaskan serangan. Tapi apa yang boleh saya katakan, Rizal mempunyai refleks yang cantik tadi. 5 kali tendangan high kick dielak secara lean back oleh Rizal. Counter overhand dari Kelvin yang tidak tepat. Jadi berakhir 3 minit yang pertama. Kedua-duanya mahu melepaskan sepakan sebagai lawan, sebagai counter. Tapi jika kita lihat tiada cubaan Kelvin untuk melakukan clinching ataupun sikuan, di mana bagi saya mungkin akan memberi kelebihan kepada Rizal. Selalunya peserta daripada Filipina ni mempunyai kelebihan kickboxing, kurang kepada clinching dan juga lutut. Taunting yang baik oleh Rizal. Jadi dia banyak melakukan perang psikologi ke atas Kelvin. Sebagai helah menyatakan bahawa dia lebih bersedia untuk bertahan. Jika kita lihat peserta Filipina ini banyak menggunakan stand boxing. Sebab itu banyak pukulan-pukulan Rizal di bahagian kepala sangat-sangat kemas. Saya rasa ini peluang Rizal untuk melakukan satu sepakan selepas berjaya mengunci sepakan kaki kiri lawannya. Satu perlawanan yang entertaining bagi saya. Tapi kita mahukan Rizal mungkin lebih aktif di round kedua. Mungkin bagi saya berat kepada Rizal pada round yang pertama ni sebab dia banyak melakukan serangan yang pertama. Betul, berbanding Kelvin yang banyak melakukan counter, serangan balas. Perlawanan pada malam ini di wilayah Pahlawan Muay Thai Championship 2025 dibawakan khas oleh Tourism Malaysia.
Visit Malaysia 2026, Malaysia Truly Asia. Dan kejuaraan ini dianjurkan bersempena sambutan Hari Wilayah Persekutuan. Selama sebulan, hampir lebih 60 atur cara yang disediakan oleh Wilayah Persekutuan bersempena sambutan Hari Wilayah pada setiap 1 Februari. Baik tindakan dari Rizal, dia melakukan combo menyebabkan Kervin sentiasa berhati-hati. Dia tidak mahu tergesa-gesa melepaskan sepakan ataupun serangan. Peluang untuk Rizal melakukan sikuan yang baik dari Rizal. Jadi dia berjaya melepaskan satu sikuan. Itu saya perkatakan tadi, kelebihan mungkin kepada Rizal kerana Rizal mempunyai ketangkasan. Tapi boxing yang baik dari Kervin harus menyebabkan Rizal harus berhati-hati. Dia tidak boleh terlalu asyik untuk melancarkan serangan, sambil counter dari Kervin juga perlu diperhalusi. Counter low kick itu, iaitu tangan kanan, itu sangat-sangat bahaya. Rizal harus berhati-hati, tidak melayan ego untuk melakukan perlawanan boxing pada malam ini, kerana harus menyedari kelebihan dia adalah dari segi range kicking beliau, bukan daripada tangan beliau. Kita lihat kurang sekali Kervin melakukan low kick. Baik counter, satu hook tangan kanan dilepaskan oleh Kervin. Jadi Rizal cuba melakukan satu sikuan. Boleh dikatakan sikuan yang jahat. Tapi miss. Kervin juga pantas melakukan guard, high guard. Mungkin sikuan tangan kiri boleh dilakukan di bahagian tengah guard Kervin. Satu body shot dari Kervin, si penakluk yang mahu melakukan satu overhand yang miss. Baik dari Rizal sebagai tindak balas bergerak ke belakang. Rizal spinning back elbow dari Rizal. Namun blocking yang kemas dari Kervin. Satu hook tangan kanan dilepaskan oleh Kervin. Agak berat je jika kita lihat tadi, hampir ke belakang kepada Rizal. Mungkin Rizal harus berhati-hati. Mungkin itu akan menjadi buah. Kervin menyedari mungkin ketidakkemasan blok Rizal terhadap itu punches. sedikit kelemahan Rizal. Lakukan high guard sebagai batting pertahanan untuk mengelak tumbukan dan juga sepakan tinggi dilepaskan oleh Kervin. Sekali lagi sikuan miss dari Rizal. Dia dapat dilepaskan tapi Kervin lebih bersedia. Jab yang cantik tapi sampai dulu oleh Kervin. Jadi berakhir 6 minit pusingan yang kedua. Reaksi yang baik dilakukan oleh Kervin selepas serangan demi serangan lebih dahulu dimulakan oleh Rizal. Jika kita lihat di corner beliau, Jordan Top Team ataupun Muhammad Mahmud bersama Nidal Mahmud, peserta yang baru pulang daripada Indonesia, mewakili Malaysia untuk perlawanan kickboxing. Jadi kita imbas mula pusingan yang pertama. Bagaimana serangan dilancarkan oleh kedua-dua petinju ini. Jadi pusingan yang kedua telah pun berakhir dan selepas ini 3 minit yang terakhir. Peluang untuk Rizal terus melancarkan tumbukan dan juga serangan yang lebih awal, sedikit memberikan kelebihan untuknya. Kita lihat bagaimana sikuan backhand spinning back elbow yang cuba dilakukan oleh Rizal. Tidak menjadi sambil counter hook tangan kiri dilepaskan oleh Kervin hinggap ke pipinya. Itu yang saya perkatakan tadi, jika Rizal tidak memperkemaskan guard beliau, mungkin malam ini menampakkan Kervin cuba untuk melakukan knockout secara menggunakan tangan kanan dan tangan kiri beliau. Satu lagi hook tangan kiri dari Kervin. Agak terbuka pertahanan bagi Rizal. Dia perlu memperbaiki kelemahan itu di pusingan yang terakhir ini, kerana pastinya Kervin akan menggunakan setiap tenaga dimilikinya di pusingan terakhir. Kerana dia cukup tenang dari segi reaksi dan juga body language-nya. Boleh berkatakan agak solid tangan peserta daripada Filipina ini.
High kick dari Kervin. Tindakan baik dari Rizal. Dia cuba untuk melakukan satu elbow, tetapi Kervin bijak berganjak ke belakang. Satu lagi jab yang baik dari Kervin. Sikuan blocking yang baik dari Kervin selepas Rizal melakukan sikuan tadi. Mungkin Rizal boleh melakukan mid section attack, kerana jika kita lihat banyak opening di bahagian perut. Jadi kali pertama kita lihat bagaimana Kervin berganjak ke depan untuk melakukan serangan, tidak sebagaimana dalam dua pusingan sebelum ini. Counter dari Kervin, hook tangan kirinya perlu diperhalusi oleh Rizal. Kerana beberapa kali dia cuba melakukan counter sebab itu yang boleh mendatangkan kecederaan atau masalah serius untuk lawan. Baik dari Kervin. Satu hook tangan kiri sekali lagi mengenai sasaran. Cek hook tangan kiri Kervin sangat laju. Jika Rizal tidak berhati-hati, mungkin akan memberi punca kepada dia. Kehilangan point. Oh, elbow yang cantik. Dari serangan lutut yang pertama dari Rizal. Ya. Jab yang 1 cantik. minit setengah separuh perjalanan di pusingan terakhir ini berbaki untuk kedua-duanya mencipta satu knockout. Baik dari Kervin, counter hook tangan kiri yang kerap digunakan sebagai senjata utama apabila dia melakukan serangan bertahan. Baik, tindakan dari Rizal untuk mengelak dan satu overhand yang baik dari Kervin. Rizal sedikit hilang fokus serangan dari Kervin tadi. Dia berkatakan tadi, apabila Rizal melakukan attack, tangan dia tidak kembali ke bahagian muka, itu akan menyebabkan satu jab tangan kiri dilepaskan oleh Kervin dan push kick yang berkesan untuk mengelak serangan susulan dari Rizal. Jadi satu uppercut yang tidak menjadi dari Rizal. Dia cuba melakukan serang combo. Serangan 1-2. oh, jab, Jab yang baik dari Kervin. Seperti berkatakan tadi, Rizal harus berhati-hati kerana Kervin sudah menyedari. Overhand dari Kervin. Jadi 19 saat yang terakhir. Rizal perlu melakukan sesuatu kerana pusingan ketiga ini sedikit kelebihan untuk Kervin. Oh, low high kick yang tepat di bahagian kepala Begitu juga Rizal. dengan hook tangan kiri dari Kervin tadi. Mungkin Rizal harus counter apabila Kervin cuba untuk melakukan tumbukan. Satu overhand dan juga jab dilepaskan oleh Kervin Round untuk yang mengakhiri. ketiga. Di skrin kita ada Johan Ghazali. Dia dibawakan khas untuk mewarnai menceriakan wilayah Pahlawan International Muay Thai Championship 2025 ini. Lebih lagi memberikan sokongan kepada adiknya akan bertarung sebentar nanti. Jadi pusingan yang ketiga sedikit kelebihan untuk Kervin, tapi dua pusingan awal kita mengharapkan serangan yang dilakukan lebih dahulu oleh Rizal memberikan kemenangan untuknya Ya, berbanding pusingan yang ketiga. Jika kita lihat pada round pertama dan round kedua, mungkin memberi kelebihan kepada Rizal kerana dia banyak melakukan attack. Tetapi counter yang berkesan dari Kervin di pusingan ketiga, apakah akan merubah keputusan awal? Jadi sekali lagi kemenangan akan ditentukan melalui kiraan mata antara Rizal di sudut merah ataupun Kervin El Conqueror dari Filipina di sudut biru. Jadi Kervin diberikan kemenangan dalam perlawanan ini. Pusingan yang ketiga mengubah skala keseluruhan dalam dua pusingan awal. Jelas counter, hook tangan kanan dan juga jab yang berkesan dari Kervin. Kemudian dia dinobatkan sebagai pemenang dalam perlawanan ini. Ya. Jadi syabas juga untuk Rizal kerana dia memberikan tentangan hebat kepada Kelvin sepanjang 3 pusingan. Mungkin guard di pusingan terakhir itu yang memberikan kemenangan untuk Kervin. Betul. Jika kita lihat mungkin dari segi aggressiveness Rizal pada round pertama dan round kedua mungkin menampakkan dia seperti boleh memenangi round tersebut. Tetapi effective punches dan juga aggressive punches banyak dilakukan oleh Kervin pada round pertama dan round kedua. Jadi sedikit imbasan bout yang ke-6
antara Rizal Jordan Top Team dan juga Kelvin Alcantara dari Lions Nation MMA dari Filipina. Perhatikan bagaimana Rizal banyak mengasak. Dia mendapat sokongan dari peminat-peminat di Stadium Titi Wangsa ini. Spinning back elbow yang baik dari Rizal, namun high guard. Bagi penonton di Stadium Titi Wangsa ini ada cabutan bertuah. Antara hadiah-hadiah istimewa adalah sebuah motosikal yang siap ditandatangani oleh Jojo dan juga Superlag Munaf Superlag. Motor pun bukan motor biasa, Razdi. Yamaha Y16